Ada job untuk aku, tolong lah. Jujur lah Syam tak ada. Kalau ada pun, aku tak boleh panggil kau tu. Satu Malaysia boykot aku nanti. Oh, jangan macam tu. Habis tu aku nak buat apa? Kau try lah cari sugar mami ke. Kau ada kontak ke bagi aku? Otak kau. Aku ranjing je lah. Kau desperate betul Nak makan belum? Udah makan? Okey, tapi kalau tengok keadaan kedai kau memang macam perlukan bantuan jugalah. Jadi aku rasa macam okey je kalau ada orang nak tolong ke apa kan? Aku tahu. Aku tolong kau. Apa kau merepek ni? Lepas tu kerja kau macam mana? Alah, kerja tu aku boleh berhenti lah. Kau simpan je lah kerja kau tu, Anis. Lah, apa salahnya kalau aku tolong kau? Kau aku juga. Masalahnya aku nak bayar kau guna apa? Guna Helio ni. Guna colour ni. Helen, pasal bayar tu kau tak payah risaulah. Nanti kita fikir kemudian. Kau boleh bayar je berapa kau nak. Aku boleh tolong kau lipat kain ke, isi air ke. Tak tahu lah kau nak suruh aku buat apa. Semua aku boleh. Aku cakap aku tak nak lah yang kau tak faham bahasa. Kenapa? What? Sayang, sekarang ni satu Malaysia dah tahulah pasal kita. Look at me. I am so calm, so relaxed. Okey je kot I kat luar. The reason why kenapa I jumpa you kat sini sekarang ni sebab I nak bincang dengan you. Mana tahu ada cara lain untuk kita buat duit bersama. I dah lama tak dapat job ni. Ya, I pun sama. You bukan lepas buat iklan shampoo ke apa ke? You ada nampak muka I macam tak serius ke? Ada gelak ke? Of course lah, I'm serious. Diorang cancel job tu, okay? Alasan diorang sebab they need someone with a clean image and young adults. Macam lah diorang tu baik sangat. Mungkin tak sepatutnya you ajak I shopping hari tu. Excuse me? So sekarang ni you nak salahkan I ke apa? Tak, bukan salah kita. Oh, so sekarang ni you nak katakan I susahkan hidup you ke apa? Tak, bukan macam tu. Enough. Kalau you nak sangat dengan you punya wife, pergilah balik dengan dia. Kau menyemak je kat apa? Safia. Okey. Okey. Okey, awak boleh kerja dekat kedai saya. Serius ah? Serius ah? Tapi saya tak boleh nak bagi gaji kat awak lah sebab kedai saya pun tak beruntung sangat. Tak apa, saya faham sangat. 4,000 sebulan pun okey, saya boleh survive. 4,000? Ya. Oh, banyak sangat 2. Lower. 1. Okey, no problem.